56 kerusi DUN di Johor, hanya 10 daripadanya diisi wanita dan 36 kerusi DUN di Negeri Sembilan hanya diisi 3 wanita sahaja. Maknanya, perwakilan wanita cuma sekitar 18% di Johor dan 8% di Negeri Sembilan. Jadi bila orang kata, inilah kuasa Melayu yang kita mahukan, aku terfikir satu benda, nak kuasa Melayu atau nak kuasa lelaki Melayu? Kuasa Melayu yang kita raikan tu, kuasa siapa sebenarnya? Sebab kalau sebahagian besar kuasa politik itu masih dimonopoli lelaki, mungkin lebih tepat kita kata Malaysia dikuasai oleh lelaki. Wanita jadi jentera, lelaki jadi penguasa. Begitulah nasib perwakilan wanita dalam politik di Malaysia hari ini. Zaman dulu, sayap perempuan dalam UMNO dipanggil Ibu UMNO dan 2026 mungkin tidak banyak berubah dari segi potongan kuasa yang wanita miliki di negara kita. Dan ini membuatkan aku nak tahu, khususnya sis-sis di luar sana, kalau kuasa Melayu yang bermaksud lebih banyak jawatan untuk lelaki Melayu, khususnya yang dah berusia, adakah ini sesuatu yang wanita Melayu juga harus raikan? Lebih buruk, penguasaan wanita Malaysia dalam bidang politik di tangga tercorot di negara ASEAN mengikut Indeks Jurang Gender Global 2024 oleh Forum Ekonomi Dunia WEF. Sedih, hanya 13% wanita menjadi ahli parlimen Malaysia pada hari ini, walaupun wanita separuh daripada penduduk di Malaysia. Isu ini bukan benda baru. Bertahun-tahun parti-parti politik bercakap tentang sasaran 30% penyertaan wanita dalam politik. NGO pula konsisten mendesak perkara yang sama. Contohnya projek 30% yang dilancarkan oleh Empower Malaysia bersama-sama dengan Bersih adalah inisiatif strategik untuk mendesak parti-parti politik meletakkan sekurang-kurangnya 30% calon wanita di peringkat parlimen dan DUN. Tapi macam biasa, parti-parti ini buat endah tak endah sahaja. Dan sambil kita semua sibuk dengan gelombang biru ke, hijau ke, merah ke, ada perkara lain yang patut kita fokuskan juga, iaitu nasib wanita Melayu dalam politik negara yang dari dulu tidak berubah. Malaysia patut beranakkan lagi pemimpin wanita seperti Fadlina Siddiq, Zaliha Mustafa, Teo Ning Ching, Yang Sephora, Hanayo, Nancy Shukri dan Azalina Othman. Tapi agak susah kalau politik kita masih belum bersedia untuk menerima wanita sebagai pemegang kuasa.